Untuk mendapatkan kualiti image yang terbaik, kanta kamera yang baik adalah sama pentingnya dengan penderiannya. Kebanyakan kanta kamera bingkai penuh mempunyai badan logam lama yang besar, tetapi bukan kanta gentian karbon yang terdapat pada P1. Ianya bersepadu, ringan dan padat, serta terdapat dalam ukuran fokus 24 mm, 35 mm dan 50 mm. Pemasangan kanta 35 mm yang paling biasa digunakan mempunyai 9 kanta termasuk 3 kanta asfera yang sangat mengurangkan herotan dan memastikan anda boleh menangkap data yang tepat untuk fotogrametri. Apakah resolusi kanta DL? Pendek kata, ianya mampu menangkap image resolusi 8K. Mari kita lihat lengkung MTF kanta DL. Keluk ini mewakili keupayaan pengimejan kanta dalam merakam sampel dalam kedudukan yang berbeza. Ambil sebagai contoh kanta 35 mm pada 10 baris milimeter di tengah-tengah bingkai. Kita dapat melihat bahawa nilai MTF melebihi 0.95 dan di tepi bingkai, kualiti image nampaknya tidak begitu dilemahkan. Nilai MTF melebihi 0.9. Seperti yang anda lihat, kanta DL sesuai secara unik untuk pemetaan udara. Ianya ringan dan senang dipasang dan boleh mendapatkan image yang jelas, tajam dan kurang herotan. Memandangkan kita telah membincangkan resolusi, mari kita lihat kesan jelo yang berkaitan dengan bentuk pengatuk. Kesan jelo akan menghasilkan image termampat atau diperbesarkan semasa penerbangan berkelajuan tinggi. P1 menggunakan pengatuk daun tengah yang berada di antara kanta yang dapat meminimumkan kesan jelo. Lebih-lebih lagi, jika digabungkan dengan penstabilan image tahap piksel yang disediakan oleh gimbal stabil 3 paksi ketepatan tinggi. Jitter dalam masa pendedahan boleh disimpan dalam satu gambar semasa penerbangan berkelajuan tinggi memastikan image yang jelas. P1 juga menyokong pelbagai fungsi pemetaan udara semasa operasi seperti fokus automatik, kawalan suhu dan fokus infinity dalam satu ketikan.